Kita kerani, kita manager, kita pump minyak di stesen petrol, kita cleaner di sekolah, kita guru besar. Allah letak kamu di situ. Allah pilih letak di situ. Di mana pun posisi kamu hari ni 2025 mesti boleh masuk syurga. Sebab ada tukang kutip sampah masuk syurga, ada orang jaga mak dia sampai tak ada nak kerja, dia masuk syurga. Dan ada sultan zaman dulu dia masuk syurga, iaitu Iskandar Zulkarnain. Apa kebaikan yang kamu buat, walaupun besar zarah, nampak dan ditimbang di mahsyar. Maksud Allah akan bayang di dunia sebelum di akhirat. Dan siapa-siapa yang buat kejahatan, aniaya, zalim orang, banyak mana ya Allah, besar zarah kamu buat jahat, kamu akan tengok, akan ditimbang dan dibalas dosa satu zarah itu.